Stop dulu, jangan bayar booking rumah subsale sebelum anda buat 5 perkara ini. Kalau tak, anda mungkin menyesal kemudian hari. Langkah pertama, semak kelayakan pinjaman anda. Jangan bayar booking kalau anda sendiri tak pasti sama ada loan boleh lulus atau tidak. Langkah kedua, buat semakan harga pasaran. Pastikan harga rumah yang anda nak beli benar-benar berbaloi dan tidak terlalu mahal berbanding pasaran. Langkah ketiga, semak status hartanah. Adakah geran individu sudah keluar? Adakah rumah masih dicagar kepada bank? Ada sekatan kepentingan atau isu undang-undang? Semua ini perlu diketahui lebih awal. Langkah keempat, baca dan fahami booking form atau offer to purchase. Jangan tanda tangan hanya kerana ejen kata standard. Pastikan anda faham syarat pemulangan booking jika pinjaman gagal atau transaksi tidak dapat diteruskan. Langkah kelima, dapatkan nasihat daripada peguam hartanah. Peguam boleh membantu anda memahami risiko sebelum anda membuat komitmen. Saya Auni Fatini daripada Yap and Partners, pakar dalam property transaction. Ingat, bayar booking adalah langkah pertama dalam pembelian rumah. Buat keputusan dengan ilmu, bukan sekadar ikut perasaan. Save video ini supaya anda tak terlupa dan kongsikan kepada kawan atau keluarga yang sedang mencari rumah subsale